Assalamualaikum, selamat petang. Salam Jumaat semua, apa khabar? Sihat ke? Hari ini saya nak berkongsi ceritalah tentang pesan orang tua dulu-dulu. Mak saya dulu-dululah. Kok pangkalnya orang tua dulu-dululah. Bukan setakat pada mak saya, nenek-nenek, jiran apa semua. Yang mana lebih tua dari kita banyak berpesan kan. Pesan-pesan dia macam pantang larang, petua-petua, random lah. Saya masih ingat dulu sempat jugalah dah kahwin pun saya masih lagi buat. Contohnya dulu kan, saya ingat lagi mak saya bila dia nak masak daging, kan dia nak siang daging potong kecil-kecil kan. Selalunya musim perayaan lah. Saya bukan orang senang nak selalu makan daging tu time raya je lah. Lepas tu bila nak masak daging tu, mak saya memang tak bagi kita orang bercakap dengan dia. Senyap je. Kadang saya rasa lucu pula. Apa salah mak aku ni senyap je. Tak nak bercakap. Saya ni nakal. Kadang-kadang dia saya tengok mak saya leka gitu ke potong daging tu, saya pun datang. Saja je. Mak. Dia tak jawab. Tapi dia dia marah. Dia marah sebab dia ada pesan jangan ganggu, jangan cakap dengan dia. Saya ni nakal. Saja nak musik. Bila dah sudah nanti dia dah siap siang-siang daging, potong daging tu, saya tanya mak saya, mak kenapa time potong daging mak tak nak bercakap? Kau ni nakal dia tu. Mak ada pesan kau kacau mak lagi dia tu. Empuk orang. Yelah saya ni tak puas hati, saya tanya kenapa mak? Lepas tu mak saya kata apa? Nanti kalau mak bercakap, daging ni susut. Saya ketawa tak bahak. Saya cakap dengan mak saya, cuba kita tengok mak, kita masak nanti dia susut tak? Lihat tak? Sampai sekarang mak saya masih amalkan. Kalau nak musim perayaan dia nak masak, mesti dia buat macam tu. Janganlah bercakap dengan dia kalau time potong daging. Ada-ada je lah. Lepas tu kalau kita kupas bawang merah kan, kadang-kadang kan mata pedih. Senang je. Dia kata apa? Pergi ambil air, letak dekat depan tu. Kau nak potong bawang tu. Nanti mata kau tak pedih. Tak adanya pun, hilang pedih juga mata, menangis. Sebenarnya bila kita kupas bawang, sebelum kupas tu, basuh dulu bawang tu. Baru dia tak pedih kat mata. Ataupun, kalau kita lupa nak basuh kan, bila pedih je, letak air, pedih je minum air. Hilang pedih tu. Saya tak tahu lah petua orang lain, tapi saya tu je lah saya buat. Macam-macam. Lepas tu, macam kalau buat kerja rumah lah contohlah, kita menyapu ke, kita memasak ke, sediakan bahan masak ke, lepas kita kata, tolong sambung kerja ni. Ada kerja lain, ada hal lah nak buat. Contoh kita cakap dengan adik kita kan, adik tolong buat ni. Itu mak saya pantang betul loh. Kau kalau dah mulakan satu kerja tu, buat sampai habis. Jangan buat separuh jalan. Macam tu lah hidup kau besok. Tak ada kesudahan separuh jalan semua usaha kau. Tu dulu. Sebenarnya, dia punya kelebihan dia nasihatkan kita macam tu, dia tak nak kita jadi malas. Tu je. Kan kalau buat kerja separuh jalan tu kan macam tak manis. Yang kita ni percaya dulu, ya kan sekarang dah tua-tua ni baru fikir dia juga. Kalau aku buat separuh jalan dulu kan nampak sangat macam tak manis buat kerja separuh jalan. Tak siap. Tu kalau kita dekat dapur, sebelum tidur malam tu, orang dulu-dulu dia marah tau kalau kita tidur masih ada pinggan mangkuk yang kotor, sampah tak dibungkus. Nanti dia kata selain daripada tikus,
Ada jin nanti dia tu jilat pinggan mangkuk tu. Bongkar tu sampah tu cari makan. Kalau dia fikir dia juga. Sebab benda tu benda kotor kan. Memang tempat dia. So pastikanlah semuanya bersih. Lepas tu dulu-dulu orang tua malam. Pantang betul jangan menyapu waktu malam. Sampai sekarang ni kita pun duk ikut malam-malam tak menyapu. Kalau ia pun ada sampah takut bersemut, ambil lah tisu tu lap. Kutip. Memang tak menyapu lah waktu malam. Tak tahulah sebab dah dibiasakan kan dengan benda tu pantang larang macam tu. Ada satu lagi tu. Dulu kan saya kat KL duduk rumah setinggan. Rumah setinggan ni, kawasan rumah setinggan kita faham-faham lah. Macam-macam jenis manusia duduk. Kan? Masa tu musim-musim orang masuk rumah, pencuri macam tu kan. Apa saya buat, setiap dekat tingkap, saya paku 2-3 biji paku dekat pintu. Saya gantunglah semuanya, periuk, sudip, apa sudu, senduk, segala benda yang kalau jatuh dia berbunyi. Tapi yang paling rare saya dapat daripada seorang nenek ni, dia kata, kau kalau tak nak pencuri masuk rumah kau, kau ambil penyapu, tak kira lah penyapu lidi ke atau penyapu yang biasa kita sapu lantai tu, terbalikkan dekat pintu. Letak kat pintu kau tu tapi terbalik. Yang atas ke bawah, bawah ke atas. Saya buat. Sebab kita takutlah, kita kan perempuan, anak dara. Sok-sok lagi dia masuk kadang, lain jadinya. Saya gantunglah semuanya. Macam yang nenek tu cakap. Orang dulu-dulu kalau tak nak pencuri masuk, lah dulu-dulu kan rumah papan. Kau gantung, kau paku kan kau gantung lah periuk, belanga, kuali, bagai dia tu. Yang bila jatuh dia berbunyi berdentum. Lepas tu penyapu tu kau ambil kau letak terbalik. Kat pintu depan, kat pintu dapur, letak kan. Saya tanya kenapa nak buat macam tu. Dia kata nanti pencuri tu kalau masuk rumah dia rasa macam, kalau aku masuk ni, tertangkap aku, sial pula aku. Macam tu lah lebih kurang. Macam dia rasa masuk rumah tu tak selamat. Tapi Alhamdulillah, sampai saya kahwin walaupun dekat situ punya ramai rumah, dah banyak orang masuk, tak ada orang masuk rumah saya, rumah nenek tu tak ada. Itu asbab je lah. Semuanya berlaku dengan izin Allah kan, kita usaha je. Doa. Janganlah malas. Tiap-tiap malam tu lah kerja saya. Janganlah kata pencuri, tikus sebenarnya masuk. Benda kalau jatuh berbunyi beruntung. Segala kuali dah tak ada dah dekat rak pinggan tu. Semua dah bergantung kat tingkap. Dekat pintu. Berapa banyak tingkap tu saya letakkan aja. Dulu-dulu mana ada jeriji besi macam sekarang. Biasa je. Tingkap-tingkap lah. Kalau terbuka-terbuka nampak lah keluar tu. Mana ada lah dulu orang nak buat jeriji besi. Lagi rumah setinggan. Betul tak? Pandai-pandai lah jaga. Tapi ada juga betulnya. Seminggu lepas saya kahwin, dah tak ada dah orang nak buat macam tu yang saya buat. Letak penyapu, letak periuk belanga, apa semua. Masuk juga pencuri rumah mak saya. Antara nasib tak baik ke apa. Tapi memang tak ada yang buat lah. Mak saya kata dah tak ada yang letak penyapu, tak ada yang gantung kuali periuk. Malas semuanya. Masuk juga pencuri masa tu. Mujur tak ada apa-apa bila pencuri tu masuk. Dia just ambil duit dalam poket seluar abang saya. Mujur dia tak ambil IC, dia ambil duit. Lepas tu dia ambil seluar baju yang elok. Kesian pencuri tu. Di samping dia tak ada duit, dia tak ada pakaian. Dengan baju-baju seluar dia ambilnya yang elok pula tu. Itu sebablah kita jangan malas berusaha sebenarnya. Apa yang kita buat tu asbab je. Asbab untuk supaya pencuri tu tak masuk kan. Yang berlaku tu semuanya dengan izin Allah. Kita berusaha. Anggaplah itu asbab. Pencuri ni tak masuk sebab mungkin dia dah pernah cuba katnya. Dia tolak tingkat tu berbunyi kan. Pelaga senduk-senduk tu. Saya jangan main gila. Segala-gala saya buat. Lepas kahwin pun saya duduk dekat Kelang. Saya sewa rumah kampung. Saya still buat. Suami saya tidur.
Saya pergi kat dapur, saya letak juga penyapu macam tu. Saya gantung juga kuali dekat tingkap kan. Tak adalah. Saya Alhamdulillah tak ada masa tu. Walaupun masa tu, yelah kita duduk kat Kelang tu pun macam-macam masa juga ada. Duduk pula rumah kampung. Masa tu dah banyak jugalah macam-macam orang datang kan duduk situ. Kita jaga-jaga je lah, ikhtiar. Itu sebab kita kena usaha, doa, tawakal. Janganlah kita nak rasa selamat tapi kita nak berusaha. Itu je lah usaha saya. Tapi Alhamdulillah tak pernah. Rumah orang lain masuk rumah saya tak pernah. Alhamdulillah. Saya niat je. Biarlah sebab periuk nyapu ni periuk belanga saya gantung ni, orang tu tak berani masuk. Namanya kita usaha. Itulah. Dulu-dulu ikhtiar tu kan. Cara nak selamat tu. Macam-macam cara. Ada orang nanti kalau dia dah buat pintu tingkap macam tu, dia pasang lagi palang. Dekat tingkap tu malam tolak macam tu kan. Lepas tu dia kunci supaya selamat. Macam-macam lah. Duduk rumah setinggan ni dulu antara selamat tak selamat je. Cuma kena pandai-pandai. Macam-macam bangsa kan. Kau kena pandai-pandai. Macam mana kau nak melindungi keluarga, melindungi diri kau. Tu je. Cuma pengalaman lah. Tu yang buat potong daging tu. Yang kupas bawang merah tu. Macam-macam. Antara iya tak iya je lah tu kan. Potong daging tak boleh bercakap. Saya pun masa tu ketawa juga mak saya. Dah masak tu saya cakap juga. Tak ada berkurang pun dagingnya mak banyak juga. 2 kilo ni penuh satu kuali. Ketawa mak saya. Bukan kita tak percaya macam logik tak logik je. Tapi orang tua dulu tahulah kan. Percaya benda-benda macam tu sangat. Seronok juga kau ingat balik masa zaman kita muda-muda. Macam-macam orang tua kadang-kadang pesan dia. Lucu pun ada. Nak percaya tak percaya pun ada. Anggap je lah hiburan. Kadang-kadang ada juga betulnya. Macam kalau kita masak macam masin, masukkan ubi kentang, ya juga kurang masinnya. Macam masak nasi terlembik, masukkan roti sekeping, ya juga roti tawar tu kan. Betul juga kurang lembik nasi tu. Macam-macam lah. Ada yang jadi, ada yang tak menjadi. Terutamanya kita usaha, doa dan tawakal. Itulah dia. Okeylah korang. Sampai sini je lah saya nak bebel hari ni. Saya ni buat video suka-suka je. Kongsi-kongsi pengalaman, kongsi-kongsi cerita. Terima kasih sebab sudi mendengar. Assalamualaikum. Bye.